Tetapi begitu sekalipun kalau nak banding kita dengan Ibnu Taimiyah, kita tak kata kita alim, lebih alim dia. Baklah. Ibnu Taimiyah ni ulama aku kata dia orang alim, tak serupa Muhammad bin Abdul Wahhab. Ya. Muhammad Abdul Wahhab ulama tak aku sebagai orang alim. Ya. Ibnu Taimiyah ni ulama aku kata orang alim. Sebab tu masalah fiqh boleh guna ya. Warak. Warak. Tapi ia salah dari segi akidah ni lah. Ya. Tapi akhir sekali semua hak kita dok kritik tu, yang kita kritik perkataan dia, bukan diri dia. Ya. Akhir sekali ada nas yang mengisbatkan dalam kitab banyaklah. Di antaranya sebutlah kitab ni Ibnu Taimiyah wa Ikhtilal al-Manhajil Ilmi. Dah sebut kata akhir hayat Ibnu Taimiyah tu ia taubat. Dia taubat daripada akidah dia sehingga ia mai pegang akidah supaya kita dok pegang lah ni. Saya nak baca nas sikit. Yang mana dia bertaubat tu ada sebuah nas. Jangan boleh mudah-mudahan pengikut pun bertaubat juga dah. Allah. Sebab tu akhir sekali Ibnu Taimiyah tu dia dimakamkan di kubur Sufiyah. Sekarang ni di Suriah tu dalam Jamiah Dimashq di kawasan Al-Baramikah tu ada kubur. Ada kubur Ibnu Taimiyah, ada kubur Ibnu Katsir, lepas tu ada kubur seorang dia. Zahabi ke dia seorang lagi. Jadi di situ tu orang kalau bukan ahli tasawuf tak boleh tanam situ. Kubur tu. Maka salah satu bukti kata dia rajak selain daripada nas saya nak baca ni, maka kubur bagi Ibnu Taimiyah tu ditaruh di Jamiah Dimashq di kubur Sufiyah tu sebagai tanda kata dia tu rajak. Dia klik kepada akidah hak kita duk pegang sekarang ni. Tengok nas sikit. Sebagaimana ada cerita di dalam kitab Ad-Durat Al-Kaminah bagi Hafiz Ibnu Hajar, Ibnu Hajar sendiri, dan ada Nihayatul Arb fi Fununil Adab bagi An-Nuwairi. Dr. Ahmad sebut saat ni. Ada nas yang menjelaskan bahawa Ibnu Taimiyah itu ya rajak. Tengok dia katakan ia belum daripada nak rajak tu ia kena penjara dulu. Ia penjara di ia panggil di Gok Sijin di Qal'ah di Mesir. Qal'ah di Mesir tu ya ada jabal di Qal'ah Salahuddin. Tempat tinggi ia duduk legok situ dulu. Lepas tu akhir sekali dia pergi meninggal dunia taruh di Dimashq di Suriah. Maka di sini ni nas ni iaitu semasa ia duduk di Mesir lagi. Berlaku di tempat ada di Qal'ah tu. Sebab tu ia tahu wa ukhdaru ilal Qal'ah. Hak ni nas dia. Seperti mana diceritakan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar. Dia kata wa ukhdaru ilal Qal'ah. Wa waqa'al bahsu ma'a ba'dil fuqaha. Fakataba alaihi wa ahduru. Tak klik kepada Ibnu Hajar apa dah. Fakataba alaihi bi annahu qala. Ibnu Taimiyah ni kata ana asy'ariyun. Summa wajada khattahu bima nassahu. Lepas tu ada yang tulis dengan tangan sendiri. Dia katakan allazi a'taqidu annal qur'ana ma'nan qa'imun bi zatillah wa huwa sifatun min sifati zatihil qadimah wa huwa ghairu makhluq wa laysa biharfin wala sautin wa anna qawlahu ar-rahmanu 'alal arsy istawa laysa 'ala zahirihi. Ibnu Taimiyah tulis sendiri ni. Bukan dengan makna zahir aku rajak klik aku rajak masyaallah. Tu laisa 'ala zahirihi. Bukan makna zahir. Hak belum ada ni ya duk jual, ya duk pegang makna zahir, ya rajak laisa 'ala zahirihi wala a'lamu kunhal muradi bih. Ini serah makna ni. Aku tak tahu kata Allah Ta'ala nak tu lagu mana, serahlah kepada dia. Tapi hak zahir bukan murak cerah. Ni ya rajak lah ni. Bal la ya'lamuhu illallah wal qawlu fin nuzul kal qawlu fil istiwa. Maka ayat-ayat lain lagi hak mutasyabihat tu, maka supalah dengan hak aku kata istiwa saat ni lah. Wa katabahu Ahmad bin Taimiyah, dan tulis ni adalah tulis oleh Ibnu Taimiyah sendiri. Dia tulis. Summa syahidu alaihi annahu taba mimma yunafi zalika mukhtaran. Ketika tu dia tak ada kena paksa sebab di si aku pula Salafiyah Wahabiyah dia kata dia kata Ibn Taimiyah kena paksa. Dia kata kena paksa. Raja ada ugut dia. Mu kena rajak. Tu di sisi dia. Ya sebab nas ni jelas. Ibnu Hajar sebut sendiri siapa nak ingkar. Al-Hafiz Ibnu Hajar. Syarah Sahih Bukhari tu. Patut nak katakan tak. Tapi dia kata
Ibn Taimiyah kena paksa. Dah tulis gitu-gitu dah. Tapi ni dah yunafi zalika mukhtaran. Dah. Lepas tu ada satu lagi Imam An-Nuwairi hak semasa hak ni tu. Semasa dengan Ibn Taimiyah hak ni, dia kata wa ushidu alaihi. Aku naik saksi di atasnya, di atas Ibn Taimiyah. Aidan annahu taba ila Allah taala mimma yunafi hadza al-i'tiqada fil masailil arba'i al-mazkurati bi khattihi. Ada 4 masalah ya raja'. Nah, wa talaffaza bis syahadataini al-mu'azzamataini wa ushidu alaihi aidan bit tawa'iyyati wal ikhtiyar fi zalika. Aku naik saksi Imam Nuwairi kata Ibn Taimiyah ya raja' dengan pilih haya sendiri, tak ada siapa paksa. Nah, wa waqa'a zalika kulluhu biqal'atil jabal al-mahrusati minad diyaril misriyah. Berlaku benda tu di mana? Di satu qal'ah Jabal Mahrusah, di qal'ah tu di Mesir tu. Dah, tu berlaku situ. Harasahallahu taala bi tarikh, tepat berapa berlaku tu? Yaumul Ahad. Berlaku pada hari Ahad. Nah, tarikh berapa? Yaumul Ahad al-khamis wal 20 min syahri Rabiul Awal. Tarikh tanggal 25 bulan Rabiul Awal tahun 707. Belum ada yang nak meninggal dalam sekitar 20 ya 728 yang meninggal dak. Hak ni berlaku 707, belum ada yang nak meninggal 11 tahun. 11 tahun ya rajak ni. Berlaku demikian tu. Maka sini jelas siapa royak? Imam An-Nuwairi dengan Ibnu Hajar. Royak kata Ibnu Taimiyah tu rajak daripada akidah dia klik kepada akidah kita dok pegang ni, iaitu tak ada pegang dengan makna zahir. Tengok tu tak? Berarti sanare bagi Salafiyah Wahabiyah ni sanare tak ada lah. Kalau pasti dok pegang Ibnu Taimiyah ni. Tapi sanaknya sudah salah tak ada lah. Kalau kita mengikut ni. Tapi apabila dia nak apabila dia nak pergi, duk acah pergi situ. Dah itu sajalah untuk malam ni untuk saya. Dah. Terima kasih. Kalau ada salah silap saya minta maaf, terkasar kepada orang sini dan juga orang duk tengok live show ke apa. Semua tu kita nak menerangkan kebenaran. Bukan nak kutukkan siapa, nak tuduhkan siapa, tidak dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, huraian yang sangat jelas dan juga amat menariklah bagi kita. Allah, suatu pengajaran. Tu menunjuk di atas orang panggil kelembutan. Orang ulama ni walaupun dia silap melalui kitab-kitab dia, tetapi hujung hayat bila ditaufik oleh Allah Taala, dia hati lembut. Dia buka hati, dia buka hingga sampai bertaubat. Kita dengar dah. Sebab Allah pasti kita hak learning tu. Tu perlu tinjau lah, perlu fikirlah. Duk kaca reno lagi dah. Makna zahir hak sebab makhluk tu bukan murak. Ya rojak kelek dah. Dah hak zahir sebab makhluk bukan. Bagi tu dah kaca nak pergi mana dah. Kalau maji hak sebab makhluk bukan. Tengok mereka ulama Ibn Taimiyah sendiri taubat juga. Bang melalui pia goyak. Bukan wah kocek ni. Ada baca kita tu aja aku tak pandai mujur ada Dr. Amar tu sampai kita terima kasih kepada Dr. Amar kita yang tolong memberi penjelasan yang sangat berharga dan juga sangat bermanfaat. Alhamdulillah.